Untuk kegunaan camping ke, mancing ke memang susah sangat. Yang ni kalau korang ada bateri cordless tu, boleh gunakan lampu ni. Dia punya lampu jenis LED guys. Dia ada bracket sini untuk korang sambung dekat bateri cordless. Package yang korang ambil ni, korang akan dapat 2 bateri cordless lah. Macam bateri cordless rumah korang lah yang menggunakan drill tu, boleh pakai. Okey, cara nak guna dia, korang jangan masukkan saja. Dia akan lock itu. Kat belakang ni ada switch 1 dengan 2. Kita buka 1 dulu Nampak tu memang cerah guys. Sebelah bawah saja. Bila korang buka 2, dua-dua belah. Nampak tu memang cerah Okey, korang tengok pokok tu gelap kan. Nampak cerah. Nombor 1, nombor 2. Ini kalau abang pergi mancing ke, buat pergi meniaga kan, kabut ke, pakai lampu ni memang terbaik lah. Yang penting sekali menggunakan cordless. Okey, kat sebelah depan ni dia ada 2 soket type A tau. Korang boleh cocok USB. Lepas tu bila korang connect kat handphone, dia akan jadi power bank kan. Nampak tu. Dekat rumah korang tu ada bateri cordless, boleh gunakan lampu ni. Nak jadikan power bank boleh. Untuk kegunaan outdoor, harga memang tengah promosi ni. Korang boleh tekan link kat bawah.